Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Noraina Bila binti Ahmad Safwan melaporkan satu segmen kes jenayah yang tragis melibatkan seorang wanita yang menjadi mangsa pembunuhan kekasihnya. Pada Mei 2023, Malaysia digempatkan dengan satu kes pembunuhan kejam yang berlaku di Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor melibatkan seorang wanita hamil yang dipercayai dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Mangsa Nur Anisah Abdul Wahab berusia 21 tahun ditemui maut di sebuah kebun kelapa sawit dalam keadaan perut terburai dan hampir 60% tubuh badan terbakar. Kes ini bukan sahaja menggemparkan masyarakat, malah membuka perbincangan serius tentang keganasan dalam hubungan dan kegagalan mengawal emosi. Suspek Muhammad Fakhar Aiman Sajali 20 tahun yang dipercayai memukul kepala mangsa dengan kayu, menikam perut dan lehernya serta membakar mayat mangsa untuk menyembunyikan kehamilan di luar nikah dan menghapuskan bukti pembunuhan yang merupakan delikuensi ekstrim sosial yang melibatkan keganasan dan penyelewengan moral. Mahkamah Tinggi Kelang menjatuhkan hukuman gantung sampai mati pada Oktober 2025 apabila mengaku bersalah dengan rayuan sedang dijalankan. Delikuensi sosial adalah tingkah laku yang bercanggah dengan norma masyarakat, undang-undang termasuk keganasan dan penyelewengan seperti hubungan luar nikah. Di Malaysia, ia melibatkan individu bawah 18 tahun yang melakukan salah laku kecil sehingga besar. Kes ini mencerminkan delikuensi remaja sebagai konflik dengan norma sosial yang membawa kepada tindakan antisosial. Permasalahan utama dalam kes ini ialah kegagalan mengawal emosi dan konflik dalam hubungan yang membawa kepada jenayah keganasan ekstrim. Tekanan emosi, konflik hubungan dan kegagalan mengawal kemarahan antara faktor yang menyebabkan delikuensi sehingga membawa kepada kes jenayah yang mengejutkan. Dalam kes ini, tekanan akibat konflik hubungan dan kehamilan di luar nikah dipercayai mendorong suspek untuk bertindak di luar kawalan sehingga menyebabkan satu kes jenayah yang kejam. Bukan sahaja satu nyawa yang hilang, tetapi bayi dalam kandungan mangsa turut menjadi korban. Kejadian ini bukan sahaja memberi kesan terhadap keluarga mangsa yang berdepan dengan kehilangan dan trauma, tetapi ia juga menimbulkan kerisauan dan ketakutan dalam masyarakat. Dalam kes ini, Fakhrul kehilangan masa depan kerana hukuman yang dijatuhkan terhadapnya dan penyesalan sepanjang hayat kerana delikuensi yang dilakukannya. Kes ini menunjukkan betapa pentingnya pengurusan emosi dan komunikasi dalam hubungan. Pakar menasihatkan agar mana-mana individu yang mengalami tekanan atau konflik untuk segera mendapatkan sokongan kaunseling untuk berbincang secara rasional. Masyarakat juga dinasihatkan untuk sentiasa menjadi sistem sokongan kepada mana-mana individu yang menghadapi masalah supaya masalah itu tidak menjadi masalah yang serius. Kes ini menjadi pengajaran kepada masyarakat bahawa masalah tidak dapat diselesaikan dengan keganasan dan menjadi peringatan bahawa nyawa manusia amat bernilai. Kes ini juga mengajar betapa pentingnya mengawal emosi dan tidak membiarkan amarah menguasai tindakan. Demikian laporan khas dari kami mengenai kes tragis pembunuhan dan pembakaran seorang wanita oleh teman lelakinya di Sungai Besar. Saya Nur Najah binti Ibrahim dan saya Noraina Bila binti Ahmad Safwan mengundurkan diri.